Pelakon Kamal Adli meluangkan masa bersama anak tunggalnya, Haura Ukhaira di sebuah taman permainan kanak-kanak menjadi perhatian warganet. Menerusi posting di Instagram, Kamal meluahkan melalui momen bermakna dalam hidupnya bersama permata hati tercinta. Best day of my life, titipnya ringkas. Bermain di dalam indoor playground, pemilik nama Ahmad Kamal Ahmad Adli, 40, kelihatan gembira melayani gelagat si kecil kesayangannya itu. Warga maya yang mengikuti hantaran berkenaan rata-rata mengakui tumpang bahagia melihat kasih sayang yang dizahirkan serta kemesraan bapa dan anak. Tidak kurang yang memuji keluarga bekas isteri Kamal, Ukasha Senros, apabila bapa tiri pelakon itu, Muhammad Faris Iskandar, turut hadir dalam pertemuan berkenaan. Sekadar info, Kamal dan Ukasha sah bercerai talak 1 di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 12 Januari lalu.